Pernah tak hati tuan-tuan dan puan-puan berubah-ubah, bergerak-gerak soal rezeki? Masa boleh kerja, rasa yakin dapat rezeki. Masa tak kerja, dah mula dah. Macam manalah kalau kita tak kerja? Dah mula goyang. Masa sihat, wah Alhamdulillah. Masa sihat rasa kuat nak pergi cari rezeki. Masa sakit, dah mula kurang keyakinan. Sebenarnya tadi kita dah tanya soalan, rezeki ni dari siapa? Dari Allah. Seorang kanak-kanak tu, dia boleh yakin dengan mak dia. Dia tak memayis kadang-kadang. Tapi dalam keadaan dia tak berfikir dengan matang tu pun dia boleh yakin dengan mak dia. Kita yang dah matang ni tak boleh yakin dengan Tuhan. Tapi kenapa masih bergerak-gerak dalam hati kita? Ya ke? Boleh ke? Dapat ke? Kalau macam ni, habislah saya. Kalau macam ni, habislah saya. Kenapa jadi begitu? Sebab kita belum sampai kepada ahlul yakin. Itu maksud dia. Kita masih ahlul zahir. Lepas tu kita terhegeh dalam ibadah kita. Hanya berinteraksi dengan zahir. Apa zahir? Diri kita. Apa batinnya, hakikatnya? Hati kita dengan Tuhan. Bagaimana kita berinteraksi dengan Tuhan pencipta kita. Ni dia panggil, kalau kita tauhid ni kemuncak dia dah. Tauhid sufi.